Ini keyboard yang menyamar jadi mouse. Sebab dia ada sehingga 12 side button. And yes, kita boleh custom ke semua 12 button. Ini Corsair Scimitar Elite Wireless SE. Dengan build chunky macam ni, mouse ni korang boleh connect secara tri-mode connectivity. Alright, untuk technical spec dia, mouse ni guna optical switches, 1K polling rate, Marksman S33K sensor dan DPI sampai 33K. Lagi satu, side button dia korang boleh adjust pergi depan dan belakang dengan cara rotate screw dekat bawah mouse. Dan mestilah paling function untuk para gamer. Kau main game macam MMO, MOBA atau game yang jenis banyak abilities nak guna, semua jadi senang tu dengan ada button kat tepi ni. Contoh aku nak tukar karakter dalam Wuthering Wave ni, pakai mouse ni je. Nak buka map, nak setting ulti, semua dengan mouse ni je. Senang kerja. Nak set up semua shortcut tu, pakai je Corsair IQ software. Kau tengok berapa banyak shortcut aku dah set up. But wait, there's more. Korang juga boleh set up virtual stream deck pakai mouse ni. Mouse ni memang dah integrated dengan virtual stream deck. Yang ni memang function untuk streamer. Nanti senang lah nak mute, nak deafen Discord. Dan aku nak cerita, aku punya productivity kerja pun bertambah guna mouse ni. Dengan hanya satu klik, aku boleh access aku punya favorite software untuk memudahkan kerja aku. Pendek kata, macam-macam lah kau boleh buat dengan mouse ni. Possibility dia endless. Nak mouse bukan biasa-biasa, boleh buat semua benda. Korang kena check this mouse.